Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق رضينا بالله ربا kami semua reda Allah Tuhan kami wabil islami dina kami semua reda Islam cara hidup kami wabi Muhammadin rasulah kami semua reda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Terima kasih pengerusi majlis, Yang Amat Berhormat Datuk Panglima Perang Ustaz Datuk Haji Muhammad Nasruddin bin Haji Daud, Menteri Besar Kelantan, Yang Berhormat Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, mantan Menteri Besar Kelantan, Yang Berhormat Tuan Zamakhsyari bin Muhammad, Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan, NGO dan Perpaduan Masyarakat Negeri Kelantan, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan, Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri, Dewan Rakyat dan Dewan Negara, Yang Amat Berusaha Ustaz Muhammad Kamal bin Muhammad, Pengarah Urus Setia Belia dan Sukan Negeri Kelantan, Yang bahagia Datuk-Datuk Datin-Datin yang dihormati Senior Assistant Commissioner Ahmad Nuri Syam bin Ma'rus, Yang Amat Berusaha Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Yang Berusaha Encik Salim Maidin Muhammad, Pengarah Eksekutif Maidin Muhammad Holdings Berhad, tamu jemputan alim ulama, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, ini pengalaman pertama saya berceramah di dalam hypermarket Maidin yang paling besar tadi saya dapat maklumat paling besar di dunia. Betulkah? Dan Kelantan adalah tempat mula sekali kedai Maidin bertapak. Berapa puluh tahun yang lalu saya tak tahulah, lebih kurang 20 tahun kot yang lalu. Dalam kesempatan yang ringkas, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, poin yang pertama ialah malam ni dah masuk 1 Rejab 1446 dan esok pun 1 Rejab. Itu maklumat yang pertama. Allah sebut dalam surah At-Taubah, minha arba'atun hurum, bulan ada 12, Muharram, Safar sampai Jamadil Akhir. 4 bulan dipilih oleh Allah sebagai bulan-bulan haram, bermaksud bulan-bulan yang dihormati. Ada kelebihannya. Imam Ibn Kathir sebut dalam tafsir Ibn Kathir, pendapat Imam Ibn Abbas, sahabat Nabi, yang menyebutkan bahawa setiap kezaliman yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. 4 ni bulan-bulan haram yang dihormati, ada kelebihannya. Kata Sayyiduna Ibn Abbas radhiyallahu anhu, setiap kezaliman yang dilakukan dalam bulan-bulan haram, dosanya lebih besar. Dan setiap amal soleh
yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram, pahalanya juga lebih besar. Jumhur ulama Syafi'i, Maliki dan Hanafi, ni masih lagi bulan haram Rejab dan lain-lain bulan haram. Jumhur ulama Hanafi, jumhur ulama Syafi'i, jumhur ulama Malikiyah mengatakan sunat berpuasa pada bulan-bulan haram. Sunat membanyakkan puasa pada bulan-bulan haram berdasarkan hadis sahih Muslim, wa afdalus siyami ba'da syahri ramadana siyamu syahrillahil muharram. Puasa sunat yang afdal lepas puasa Ramadan ialah puasa sunat yang kita buat pada bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4. Saya ulang, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Itu maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua untuk saya kongsikan dalam majlis ilmu pada malam ni, semoga Allah SWT menghantar para malaikat yang banyak pada malam ni untuk sama-sama mendoakan kepada kita yang hadir dengan pengampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, satu hadis di dalam Musnad Imam Ahmad, sahabat yang riwayat hadis ni nama Abdullah ibn Amr. Hadis ni cerita tentang mahsyar. Cerita mahsyar lebih kurang 8 jam. Sekarang pukul 10. Pukul 6 habis lah. Pukul 6 habis. Dia 8 jam kalau mahsyar. Saya ambil poin yang kedua 10 minit daripada 8 jam mahsyar yang saya dan kita semua akan berdiri macam inilah nanti di padang mahsyar. Dengan rupa paras yang sama, tubuh badan yang sama, nama yang sama, warna mata yang sama, ketinggian yang sama. Kita akan berdiri beramai-ramai, berhimpit-himpit. Kata Nabi SAW, satu langkah ke depan akan kena orang, dan kalau kita berundur satu langkah ke belakang akan kena orang lain. Apabila satu orang dipanggil, Nabi cerita dalam hadis yang saya baca ni, seorang lelaki, kisah dia pelik. Kisah dia pelik, nama dia dipanggil. Tuan-tuan bayang tempat ni tinggi ni, atas pentas ni. Satu orang nama dipanggil, kemudian filem kehidupan dia dimainkan di belakang ni. Satu orang nama dia dipanggil, orang lain takkan ke depan, dia seorang saja. Apabila nama dia dan ayahnya dipanggil, seperti namanya di atas muka bumi ni, seperti namanya di atas dunia ni, dia nama Muhammad bin Abdullah, di mahsyar dia akan dipanggil Muhammad bin Abdullah. Nabi kata kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama ayah kalian yang dinamakan di atas dunia satu ketika dulu. Maka kerana itu perelokkan nama. Perelokkan nama. Pilih nama-nama Nabi. Pilih nama ketua-ketua wanita syurga. Kerana nama yang dipanggil di dunia itu, yang dinamakan di dunia itu, nama itulah yang akan dipanggil di mahsyar satu hari nanti. Nabi cerita satu kisah seorang lelaki. Satu orang laki-laki, Allah panggil namanya untuk ditimbang amalan-amalan sepanjang kehidupannya. Dia pun mai depan. Lalu dibawa mizan. Mizan adalah alat penimbang. Tetapi dia alat penimbang yang dicipta oleh pemilik alam Allah Subhanahu wa taala.
Uniknya mizan penimbang ni dia nak timbang pahala, nak timbang dosa, iaitu nak timbang amal ibadat dan kebaikan. Mizan itu untuk menimbang maksiat dan kejahatan yang dilakukan. Pahala dan kebaikan, ibadat dan kebaikan yang kita buat akan dilihat dengan mata kasar kita di mahsyar. Seperti mana tuan-tuan tengok pentas ni, tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan tengok skrin, tuan-tuan tengok speaker depan ni. Begitulah apabila satu ibadat dan kebaikan, bila Allah ambil ibadat dan kebaikan, letak di atas penimbang, mata kita akan melihat dosa dan pahala. Mata kita akan tengok. Mata kita mampu melihat ketika itu. Hari ini, malam ni 31 Disember 2024. Sesiapa yang keluar daripada rumahnya fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar daripada rumah dia tadi, malaikat mula mencatat fi sabilillah hatta yarji'a, sampailah dia balik dan langkah kaki kanan kiri masuk ke dalam rumahnya. Sepanjang hari ini, sekarang ni, malaikat sedang tulis fi sabilillah, pahala. Mana pahala tu? Tak nampak. Hari ini orang yang tidak solat, majlis selawat datang, asar tak solat, semangat nak mai. Sebahagianlah, wallahu alam. Bila tak solat, itu adalah dosa besar, dan dosa besar itu telah dicatat oleh Raqib dan Atid. Mana dosa besar tu? Tak nampak. Satu hari di mahsyar apabila dipanggil nama, dimulakan pertimbangan, Allah tunjuk mizan kepada kita. Mizan, alat itu boleh dilihat. Seperti mana hari ini ada alat untuk timbang gandum. Ada alat untuk timbang kereta dan lori. Ada alat lain untuk timbang emas. Semua berbeza. Maka di mahsyar Allah cipta satu alat. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kami meletakkan mizan keadilan di mahsyar nanti. Ada mizan. Bila letak, semua orang nampak mizan, lalu dimulakan perhitungan. Daripada hari awal, dia ditaklifkan ataupun balik ketika hidup di dunia dulu. Satu orang laki-laki, hadis yang saya nak baca ni, riwayat Imam Ahmad daripada sahabat nama Abdullah ibn Amr. Satu orang laki-laki, siapa tak tahu, mubham, wallahu a'lam, siapa lelaki itu. Satu orang laki-laki dipanggil ke depan daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang datang ke depan. Lalu dibentangkan buku amalan yang mencatat setiap ucapannya, yang mencatat setiap perkataan dan tulisannya, yang mencatat secara terperinci setiap saat tindakan-tindakan dan perbuatan dia di dunia dulu. Bawa mai buku, kata Nabi SAW, lalu dibentangkan buku beliau, yang mana buku itu dinamakan sijil. Bila laki-laki ni dipanggil, siapa kita tak tahu. Nanti kita semua akan tengok. Saya dan kita semua akan tengok siapa lelaki itu. Nabi tak sebut siapa lelaki itu. Bila dipanggil, dia buka bukunya, dibentangkan bukunya. Malam ni, kita semua masih hidup. Buku kita sedang dibuka. Benda apa buku? Sekejap kita sebut. Malam ni semua buku kita sedang dibuka dan sedang dicatatkan oleh Raqib dan Atid. Siapapun kamu, kamu Islam pun buku kamu sedang dicatatkan. Kamu bukan Islam, buku kamu sedang dicatatkan. Apabila seseorang itu mati pada jam 12.37 malam, seawal saat dia mati, buku dia akan digulung dan ditutup.
nanti bila nama dia dipanggil di mahsyar, buku itu akan dibuka di hadapannya. Kata Nabi SAW, fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Bila nama dia dipanggil, lalu dibuka buku amalan dia. Buku amalan dia setebal 99 muka surat. 99 muka surat. Dan buku amalan dia, lebar dan panjang dia sejauh mata memandang. Nabi kata, kullu sijillin maddal basar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kullu sijillin maddal basar. Tiap-tiap helai buku amalan dia sejauh mata memandang. Tuan-tuan, sejauh mata memandang ni berapa kilometer? Berapa kilometer bila dibuka buku amalannya? Jauh mata memandang. Mahsyar yang tiada penghujung. Dipenuhi sekian ratusan bilion manusia. Ratusan bilion manusia. Wallahu a'lam. Dipenuhi oleh ratusan trilion binatang. Wallahu a'lam. Dipenuhi oleh ratusan trilion malaikat. Wallahu a'lam dengan angkanya. Dan dipenuhi oleh ratusan trilion jin dan syaitan. Wallahu a'lam angka yang sebenar. Nabi kata, kullu sijillin maddal basar. Tiap-tiap helai buku yang menulis amalan kita sejauh mata memandang. Sayup ke sana. Bila bentang depan dia, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri arahkan, iqra' kitabak. Tuan-tuan yang hafiz Quran, bila saya sebut Quran, tuan-tuan akan perasan itu ayat Quran. Bila dibentang buku amalannya, Allah sebut kepadanya, iqra' kitabak. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca buku amalan kamu. Cukuplah untuk diri kamu sendiri menjadi saksi. Apa yang kamu lakukan pada jam sekian, pada minit sekian, pada hari sekian. Apa yang kamu buat pada masa sekian, pada tempat fulan. Kesemuanya telah pun dicatat dengan sempurna. Laki-laki ni, yang Nabi cerita ni, dia berdiri dan dia pun mengambil buku amalan, lalu dilihat secara ringkas buku amalan tersebut. Dia tengok buku tadi. Dalam buku tu, antara yang dicatat di dalam buku itu, sekiranya yang dipanggil itu adalah saya dan kita semua, antara yang dicatat ialah 2 jam kita berada di dalam Maidin Mall ni. Saat pertama kita sebut apa, saat kedua kita sebut apa, saat ketiga kita sebut apa. Saat demi saat, kemudian minit, kemudian jam. Itulah yang dicatatkan oleh para malaikat yang bertugas, iaitu Raqib dan Atid. Laki ni apabila dia ke depan, lelaki itu dia buka buku amalannya, dia pun tengok buku amalan dia, dia pun teliti buku amalan dia, dia pun baca buku amalan dia, dia tengok sehari, hari kedua, hidup hari ketiga, hari keempat, 360 hari setahun, 2 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Setelah habis dia melihat, yaqulu lahu Rabb, Allah berkata kepadanya, perhitungan di mahsyar di antara hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjadi hakim, Allah yang mengadili mahsyar apabila kita semua dipanggil. Bila dia dah tengok, Allah Ta'ala tanya dia, atunkiru min hadha syai'an? Ada tak benda apa yang kamu nak nafikan daripada kandungan buku amalan kamu? Ada tak benda yang kamu nak nafikan daripada kandungan buku amalan kamu? Laki tadi jawab, la ya Rabb, tak ada wahai Allah. Azalamatka katabatil hafizun. Wahai fulan bin fulan, adakah para malaikat aku telah menzalimi kamu? Tulis benda yang kamu tak buat. Laki ni jawab, la ya Rabb. Laki ni, lelaki tu, nama apa kita tak tahu.
Tidak, wahai Allah. Yang tanya siapa? Allah. Yang jawab siapa? Laki-laki itu. Dia kata, tidak, wahai Allah. Tak ada benda yang aku nak nafikan. Dan para malaikat yang mencatatkan perbuatan-perbuatan aku tidak mengkhianati. Lalu Allah Ta'ala pun tanya, alaka uzrun au hasanah? Ada alasan? Dalam satu riwayat lain, Allah Ta'ala tanya, ada satu kebaikan yang kamu buat ketika kamu hidup di dunia dulu? Satu kebaikan, hasanah. Alaka hasanah? Ada satu kebaikan yang kamu buat ketika hidup di dunia? Ni laki-laki ni tuan-tuan. Lelaki di kalangan umat Nabi SAW. Siapa laki-laki ni? Apa yang berlaku kepada dia? Allah Ta'ala tanya dia, kamu ada alasan atau tidak? Kamu ingat tak satu kebaikan yang kamu buat di dunia dulu? Tuan-tuan tahu apa jawapan lelaki tadi? Dia menjadi bingung. Kerana sebab dia tak ingat kebaikan yang dia pernah buat. Dia jawab dengan Allah, la ya Rab, laki-laki ni tak pernah buat satu pun kebaikan. Lelaki ini tidak pernah melakukan satu pun kebaikan. Tuan-tuan faham? Lelaki ini tidak pernah melakukan satu pun kebaikan. Soalan ketiga daripada Allah tadi membuatkan dia tercengang-cengang, dia bingung. Allah Ta'ala suruh dia sebut satu je. Kalau kamu ingat kebaikan yang kamu buat, dia kata tak ada, wahai Allah. Jahat sungguh. Jahat sungguh. Sampai satu kebaikan pun tak boleh disebutkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan alam, Tuhan yang sangat mengasihi hamba-hambanya, Tuhan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa rahmat dan kasih sayang Allah melebihi ghadabullah wa maqtuhu, melebihi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan yang bersifat dengan Rahman dan Rahim. Allah Ta'ala kata kat laki-laki ni, bala, inna laka indana hasanatun wahidah, la zulmal yawmi alaik. Allah Ta'ala kata, bahkan kami telah menulis satu kebaikan yang pernah kamu lakukan. Allah Ta'ala kata kat laki-laki ni, tuan-tuan perempuan sekalian, kita semua dalam masjid ni, dalam mall ni, kita solat. Alhamdulillah, semua yang dalam mall ni kita solat. Alhamdulillah, Ramadan kita puasa. Paling kurang, paling lekeh, sebulan sekali kita sedekah. Laki-laki yang Nabi cerita dalam kisah ni, yang dipanggil oleh Allah, laki-laki ni tak ada satu kebaikan pun. Dia tahu diri dia tak ada kebaikan. Bila Allah tanya, dia kata, la ya Rab, tak ada kebaikan wahai Allah. Allah Ta'ala kata, ada. Allah kata, ada. Inna laka indana hasanatun wahidah, la zulmal yawmi alaik. Kamu ada satu kebaikan yang kami catatkan. Hari ini tidak ada kezaliman. Kerana hakim di mahkamah itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan satu kebaikan lelaki tadi. Tuan-tuan, apa kebaikan lelaki tadi? Dikeluarkan satu kebaikan lelaki tadi, iaitulah satu sekeping kad bitaqah, kata Nabi, sekeping kad, satu keping kad. Dikeluarkan kebaikan lelaki tadi sekeping kad. Kata Nabi SAW, fatukhraju lahu bitaqatun fiha. Dikeluarkan sekeping kad, ini handphone lah. Waktu tu dikeluarkan sekeping kad, yang ditulis di dalam kad itu, kata Nabi SAW, Ashhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, kita ada kebaikan tu? Ada. Kesemua kita ada syahadah itu. Kesemua kita alhamdulillah ada kataan itu. Bila Allah keluarkan kad yang tertulis di atas kad itu kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lelaki yang dipanggil tadi, dia kata, ya Rab, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Wahai Allah, sekeping kad ini apa yang nak dia lakukan? Apa yang dia boleh lakukan berbanding dengan dosa yang tertulis sepanjang kehidupan aku yang penuh di atas 99 keping buku amalan lelaki yang dipanggil tadi. 99 keping, panjang dan lebar dia sejauh mata memandang, semua dosa. Semua dosa. Kesemuanya kejahatan. Kesemuanya kesilapan. Kesemuanya dosa. Ini hak lelaki ni tuan-tuan. Ini bukan untuk semua orang. Ini yang laki-laki ni saja. Bila dikeluarkan kad tadi, lalu diletakkan kad tadi di atas timbangan kebaikan dan pahala ibadat. Letak atas timbangan kebaikan dan ibadat. Kata Nabi SAW, apabila diletakkan kad yang sekeping tadi, tertulis kebaikan dia satu baris ayat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, letak di atas timbangan kebaikan dan ibadat. Dia ambil 99 helai buku amalan kejahatan yang dia buat, semua penuh dengan dosa. Dia letakkan di satu timbangan lagi. Lalu kata Nabi SAW, fatashatis sijillat, maka memberatilah timbangan yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi kata, wala yathqulu syai'un bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menandingi beratnya perkataan bismillahirrahmanirrahim ataupun kebaikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, anak-anak remaja, adik-adik sekalian, itu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman. Semua yang dalam Maidin Mall pada malam ni, kesemuanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan sampai iman itu digadaikan. Jangan sampai iman itu dibakar. Jangan sampai iman dan Islam itu dilelong. Jangan sampai iman dan Islam yang ada dalam hati kita dilepaskan begitu saja. Dia begitu mahal. Manusia yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah pilih untuk dia sebut perkataan itu. Tidak dipilih oleh Nabi Musa. Dia tidak dipilih oleh Sulaiman. Dia tidak dipilih oleh Nabi Yusuf. Dia tidak dipilih oleh Nabi Muhammad. Orang yang sebut asyhadu an la ilaha illallah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang sahabat, dia masuk perang Uhud, baru dia masuk Islam. Sahabat Nabi. Dalam perang Uhud, dia masuk Islam. Dia masuk lewat nama Amr ibn Thabit. Perang Uhud berlaku, hari pertama dia masuk Islam. Ramai sahabat-sahabat tak tahu dia Islam. Apabila dia masuk perang, hari pertama perang Uhud, dalam keadaan ramai sahabat tak tahu dia Islam. Dia berada di pihak sahabat, berjuang bersama Nabi SAW.
dan akhirnya dia pun cedera parah di akhir perang. Bila Amr bin Thabit baru hari pertama masuk Islam, terus menyertai peperangan, cedera parah di akhir peperangan, sahabat-sahabat bawa dia, pegang dia, tanya dia, adakah kamu masuk perang sebab nak pertahan kabilah ataupun kamu masuk perang untuk pertahankan agama Allah dan Rasulnya? Dia jawab, nak pertahankan agama Allah dan Rasulnya. Baru masuk Islam sehari. Hari pertama masuk Islam, hari pertama masuk perang. Disebabkan luka yang parah, lelaki yang bernama Amr bin Thabit menghembuskan nafas di hari pertama masuk Islam. Lalu orang pergi tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Amr bin Thabit hari ini masuk Islam. Hari ini sertai perang Uhud dan hari ini dia juga mati. Ya Rasulullah, macam mana keadaan Amr bin Thabit yang masuk Islam baru hari ini? Walam yasjud lillahi sajdatan wahidah." Tak solat walaupun satu rakaat. Nabi pun sebut kepada sahabat-sahabat yang tanya, "Innahu lamin ahlil jannah." Sesungguh dia adalah ahli syurga. Sesungguhnya dia adalah ahli syurga. Masuk Islam sehari. Masuk Islam sehari. Tak pernah puasa Ramadan, tak pernah sujud walaupun satu rakaat. Tetapi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dia sebut memadamkan keseluruhan dosa dia yang dia buat selama ini dengan kalimah syahadah tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni perkongsian bersama dengan tuan-tuan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar dah sampai. Yang Amat Berhormat Menteri Besar pun dah sampai. Kita doakan semoga pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan diberkati, dimudahkan urusan, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tahniah kepada semua orang Kelantan yang berada di bawah pentadbiran Islam. Tahniah kepada orang Kelantan yang bila kita datang ke negeri ini, kita dapat rasakan ruh Islam di negeri ini, alhamdulillah. Dan semoga Allah SWT menghimpunkan kita semua seperti mana Allah himpunkan pada malam ni di mahsyar kelak di bawah syafaat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sekali lagi kepada jawatankuasa yang mengundang saya pada malam ni untuk bersama-sama kongsi secara ringkas anak-anak muda yang datang pada malam ni mengisi masa dengan majlis selawat, tazkirah, dan semoga para malaikat yang ada pada malam ni juga mendoakan kita semua diampunkan dosa kita, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat.